korang nak tahu tak, benda ni sebenarnya boleh jimat tau. So korang tak beli lauk, korang makan nasi Maggi je, dah kenyang. So siapa yang tengah cut untuk saving kan, siapa yang tengah betul nak berjimat, ni adalah cadangan terbaik untuk korang makan. So kalau korang nak bagi benda ni sedap, senang je. Masa korang masak mi segera tu, bagi kuah dia jadi pekat. Bila pekat dia akan jadi masin sikit kan. Bila dah masin tu akan jadi pekat, sedap lah.